Assalamualaikum, good morning guys. Berjumpa lagi dalam weekend vlog hari ini, kali ini. So, aku dah lama gila tak brisk walk dekat sini. Lama yang sangat lama. So, minggu ni buatlah. Cuaca pun tak hujan kan pagi ni, alhamdulillah. Aku park dekat tempat biasa tu lah, dekat mana tu, dekat depan Cyberjaya Lakeside tu. Kita akan pusing buat satu round tasik ni, lebih kurang dalam 10 km macam itulah. Oh, dia dah buat ni ya. Pokok-pokok bunga pas cantik juga. Ah? Sampai pusing balik satu round 10. Tu pakcik selalu dekat masjid cyber subuh. Dia duduk sini je sampai dekat Cyber Lakeside tu. Nampak sangat aku dah lama gila tak pergi sini. Dah ada macam tempat baru je. Tak tahulah tempat apa. Pantai ni pun dia dah macam, oh dia dah buat pagar. Kalau tidak dulu boleh je masuk. Dah hampir 5 km. Lagi separuh lagi. Morning. Morning. Ui, hujan. Habis belecak. Ui. Ah, cantiknya langit. Sikit lagi. Dah 8 lebih lah. Beberapa km lagi nak cukup 10. Sikit lagi 9.12. Lagi 800 meter nak sampai kat sana. Pusing sikit, cukupkan 10. Sikit lagi. Daging. Breakfast aku pagi ni dekat food court Presin 9, lontong darat, lontong kering dengan apa ni, teh tarik halia, lepas tu ada kuih sikit, kari pap kentang dengan tapau mi rebus Johor untuk lunch later dekat food court Presin 9 ni, dekat sini. Selera Johor. Majlis air kan, sini ada. Oh. Dia panggil Street Mosque. Street Mosque. Majlis Lat. Kalau nak pergi pasang malam sini, pergi Kelebang. Kelebang. Dia panggil Kelebang Beach. Hello, assalamualaikum semua. Bertemu kita di vlog random impromptu ke Melaka. Sekejap, aku baru sampai.
Aku nak check aku punya hotel dulu kat mana. Oh ni The Heron Hotel. Dia tu. Apa tu? Syap. Aku ni book hotel tadi pun pukul berapa tadi? Pukul 2. Sekejap. Oh, dah. I think tu kot The Heron Inn. Kalau kau tengok floor plan rumah lama kan, apa ni, rumah dulu ni floor plan dia panjang gila. Daripada ni ke sana ni, dia punya apa ni, lebar dia kecil tapi panjang. Nampak tak? Hujung sana ni, bila aku kat sini. Okay, ni rumahku tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini biliknya. Wih, sejuk, bagus. Lepas tu katil queen. Lepas tu aircon adalah. Toilet with heater. Okay. Jadilah untuk 2 malam. Gila punya trip. Okay, jom kita merayap-rayap dekat Jonker Street ni. Depan sana. Sorry.
cantik view malam dekat Sungai Melaka ni. Aku macam ni yang betul-betul aku spend time untuk explore kan. Selalu aku last time aku pergi just sekejap je. Nak makan lapar, so nak cari makan apa, nak cari dinner. So kita merayap dulu dekat Jonker Street tu, Jonker Walk. Dah dinner, so baliklah bilik. Aku dah tak larat dah. Padahal baru pukul berapa ni? 8.30. Ngantuk gila mata aku. Besok je lah pusing-pusing. Malam ni dah just nak rest je. Aku nak cek mineral water. Ada air dekat dalam tu, tapi dia dekat belah bawah. Macam mana ni? Kenapa nampak 7 ni ya?